Dia ada ajaran sesat dalam ilmu-ilmu bisnes orang duk ajak. Nak kaya, sedekah lah. Ingat Allah Ta'ala ni makan rasuah lah. Siapa pun dalam keadaan desperate, pergi semayang 5 waktu, doa, teriak-teriak, keluar air mata, waktu kita tengah susah. Benda tu normal. Tiba-tiba kita habaq kata, oh, kalau you nak bagi bisnes ni berkembang, nak elak pada masalah, you bersedekah. Benda tu tak ajak pun orang buat. Tetapi waktu kita senang untuk kita buat kebaikan, itu susah. Pada pandangan saya, ustaz tak kena jadi ustaz kot. Kalau you balik jadi ustaz pun, ramai dah ada ustaz kat Malaysia tu. Tetapi kalau you masuk dalam bidang keuangan ataupun ekonomi, we think that you can do better. Rupa-rupanya bila saya masuk niaga ni, banyak regulation. Jadi buat payah ni saya kata, tipu cukai Ustaz. Ustaz dapat nasihat salah ni. So mungkin ustaz boleh bagi brief apa orang kata apa dari permulaan daripada kerja ataupun daripada zaman kita muda tu sampai ke masuk ke bisnes lah kot. Rasa dekat situ yang kurang orang tahu. Oliver orang tahu famous. Tapi saya rasa pemilik di belakang dia tu orang tak apa cakna lah kot. Saya pernah jumpa dengan seseorang tu, bila dia tanya, dari mana? Saya kata daripada Olive House. Dia kata, oh saya dengan Ustaz Aidil tu saya rapat nah. Dia kata saya rapat, saya kenal. Dan dia share lah tentang siapa Ustaz Aidil apa depan saya. Ustaz pun layan juga. Saya pun layan lah, saya layan. Dan keadaan tu bukan berlaku takat tu. Sehingga tahap, saya pun tak tahulah kerana mungkin benda ni dia jadi terlampau. Sehingga ada waktulah, biasalah bila di dalam syarikat, berlakulah kita ambil budak intern, masuk bekerja, benda tu normal. Pernah satu hari, biasa saya pun pakai baju hari tu, ada hari lah kita kena pakai baju corporate kita, yang baju Olive House, dan budak intern tu mungkin baru masuk ke, ataupun masa onboarding program tu pun, dia tak perasan masa program tu siapa individu-individu dalam syarikat, dia tanya, dia kata, pakcik kerja kat sini ke? Allah. Saya kata, pakcik kerja kat sini lah, tapi pakcik kerja dekat bahagian kilang. Jadi dia kata, saya kerja dekat bangunan utama, dekat bangunan ABC tingkat 5-6 tu. Kira tinggi sikit lah. Tinggi lah, maksudnya dia duduk tempat aircon, saya duduk tempat kilang. Jadi ini adalah suasana yang berlaku dalam tempoh 15 tahun yang pada saya tidak terlalu penting untuk mengenali individu ataupun founder, tetapi lebih penting untuk memastikan agenda yang dibawa dalam sebuah syarikat dan perjuangan tersebut mampu untuk sampai kepada masyarakat. Kerana bila dia bergerak atas individu, ialah mungkin ini jadi kontroversial sikit. Sebab setiap orang dia seronok tentang, ni company aku kan. Akulah segala-galanya. Dan saya merasakan bahawa approach itu tidak sustainable lah. Sebab kalau sekiranya sebuah perniagaan itu berdiri atas individu, what happen kalau individu tersebut ada problem ataupun tidak mampu meneruskan perniagaan ataupun ada perkara-perkara yang di luar jangka kita yang menjadikan dia berdiri atas individu yang sangat lemah. Tetapi kalau ia berdiri atas agenda, atas movement, atas perancangan dan juga atas kepercayaan bersama, ia adalah merupakan satu usaha yang pada saya dia lebih sustainable. That's why kalau Farid kata, tak kenal pun founder di sebaliknya, saya rasakan strategi itu sangat berjaya dan saya sangat bergembira. Bahkan saya mendengar sangat banyak daripada banyak pihak yang saya bertemu yang mereka sangat amazed ataupun sangat seronok bila bertemu dengan tim-tim Afiat ataupun Olive House yang mereka sering ulang kata, kami duk ingat dia orang ni ada saham dalam syarikat, kami rasa company dia orang punya, kami rasa macam dia orang own the company. Itulah sedikit latar belakang yang boleh saya kongsi. Apa dia Ustaz, memang ada model bisnes yang memang Ustaz follow, orang tahu kita kata benchmark ke, ataupun yang ni memang olahan daripada Ustaz sendiri? Dalam dunia bisnes ni dia ada satu kata-kata lah, tidak ada benda yang betul dan salah dalam keputusan. Yang tu bisnes lah. Bila memulakan Olive House pada 2011, disebabkan latar belakang saya graduan Universiti Al-Azhar. Saya graduate daripada Universiti Al-Azhar, bidang syariah, menyebabkan orang kata karakter ustaz tu adalah sikit cebisan-cebisan tu, dia adalah tempeh-tempeh dia tu. Adalah insyaAllah, adalah benda tu. Jadi saya selalu percaya ataupun saya sangat yakinlah pembangunan yang paling berjaya dalam kehidupan ini adalah membangunkan manusia. Mission yang paling besar bagi seorang Nabi pun adalah diutuskan untuk membangunkan manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hatta Rasulullah kata, aku ni diutuskan, aku ada single mission saja, iaitu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Peranan untuk misi membangunkan manusia ni adalah mission yang Allah Ta'ala bagi dan boleh dilaksanakan oleh semua peringkat manusia. Dia bukan kata cerita, ni misi Nabi kena ustaz. Tak. Mission membangunkan manusia ni adalah mission humanity. Engkau engineer ke, engkau ustaz ke, engkau cikgu ke, engkau siapa sahaja, mission tu boleh dibuat.
Jadi to be the best person in the world ataupun menjadi manusia yang berguna dalam kehidupan ni, kalau kita mempunyai agenda untuk membangunkan manusia, kita dah matching dengan agenda Nabi dan Rasul. That's the principle. Dalam tahun 90-an, akhir 90-an, awal 2000, dia jadi satu suasana yang pada waktu tersebut banyak daripada golongan-golongan businessman Melayu yang mereka ni dah start macam berubah nak jadi orang-orang yang dekat diri kepada Allah Ta'ala. Waktu tu, dia ramai. Dan mereka ni pula jadi rutin. Dia selalu pergi Mekah. Dia pergi Mekah, dia orang akan singgah ke Mesir. Dan waktu tu lah saya banyak berinteraksi dengan geng-geng high profile. Yang waktu tu pun saya pun tak kenal dia orang. Yalah, dia orang pun pakai jubah lah apa semua. Mana kita nak kenal. Dan berlakulah beberapa sesi. Kita borak, kita bincang, kita sembang. Dan waktu tu adalah 2-3 orang yang main jumpa. Dia kata, tak tahulah, pada pandangan saya, ustaz tak kena jadi ustaz kot. Dia kata, saya kata, apa maksud? Dia kata, kalau you balik jadi ustaz pun, ramai dah ada ustaz kat Malaysia tu. You hanya jadi macam seolah-olah air laut tu you tambah lagi lah. Ustaz first time dengar tu take it in a good way ke? Saya suka dengar tambah-tambah pandangan yang kontradik, yang bagi kita some thought. Dan kita dengar tu kita rasa interested. Kata, kenapa bercakap macam tu? Dia kata, kalau you masuk dalam bidang pendidikan ataupun you masuk dalam bidang politik, dia kata ramai dah orang buat benda macam tu. Tetapi dia kata base kepada pandangan dia, kalau you masuk dalam bidang keuangan ataupun ekonomi, we think that you can do better. Dia tak tahu. Dan benda tu berlaku sesi yang sangat panjang lah. Borak, pandangan, kadang provokasi, idea-idea. Dan bila benda tu berlaku, di situlah mula era. Yang menyebabkan saya pun fikir-fikir, rupanya ruang ekonomi ni kalau sekiranya kita lakukan dengan betul, kita mampu untuk menyumbang kepada masyarakat dengan lebih cepat. Daripada situlah saya membentuk satu model yang saya rasa, macam mana saya nak membentuk satu model yang kebajikan itu berurusan, bukan hanya pahala secara direct pada saya, juga pahala secara indirect kepada anak-anak buah yang bersama dengan saya. Jadi waktu itu yang bila datang model yang kenapa Olive House, sebahagian daripada keuntungan itu patut dimasukkan ke Yayasan Jariah Afiat kerana polisi yang kita buat. Jadi pada saya kata, cara nak bagi pahala indirect kepada staf yang berada dalam organisasi ataupun siapa saja termasuklah ejen-ejen yang terlibat, ini antara cara dia. Secara indirect, malaikat dah catik dah. Engkau ni duduk dalam Olive House. Engkau ni part of Afiat. Maksudnya, part of Afiat ni dia ada satu bahagian polisi dia, keuntungan tersebut akan dimasukkan ke dalam Yayasan Jariah Afiat yang mana ini akan menyumbang ke arah betterment. Yayasan ini adalah wang yang kita guna pakai untuk kita membantu B40 ataupun mereka-mereka yang berada di luar sana supaya mereka ini boleh independen dalam pendapatan mereka dan boleh mengeluarkan zakat. Kita bantu semua. Kita bagi dana, kita buat monitoring, kita buat segala-galanya. Bila kita buat tersebut, kita target. Engkau lepas pada ni tak nak dah duk pergi jumpa institusi, pergi cari bantuan. Apa yang kita nak, you boleh independen dengan bisnes yang di-develop, whatever bisnes yang you buat. Banyaklah kisah-kisah sebagai contoh lah. Kadang kita tengok masalah yang berlaku pada masyarakat. Ramai kita rasa kenapa orang susah tu susah, kita rasa sebab tak ada duit. Kadang sebab tak ada dana. Bila kita jumpa, sebenarnya dia ada masalah yang lebih kompleks daripada benda tersebut. Sebagai contoh, ada satu kes, mohon bantuan kepada kita. Dia kata dia nak jual masak panas kan orang kata. Jual nama ni masak panas tu yang maksudnya dia nak besarkan. Kita pun cek. Okeylah, akak ni okey, cukup syarat apa semua, kita nak bagi. Semasa kita nak bagi bantuan tu, kita duk tengok suami dia ni cukup rajin bantu duk set up, akak ni nak berniaga, setting semua. Kita pun pelik lah. Kita kata suami sihat, kuat. Tapi kenapa yang bini dia ni yang duk berniaga? Kenapa husband tak jaga? Terbalik. Kita pun ambil inisiatif. Tak ada lah prejudis. Tanya, abang buat apa semua? Rupa-rupanya kisah di sebaliknya adalah bantu isteri berniaga ni adalah mereka sedang menghimpunkan modal untuk abang ni boleh dapat balik lesen bawa trailer. I see. Abang ni dia ada kemampuan bawa trailer tapi lesen mati. Kemudian lesen trailer ni mahal. Tak tahulah berapa ribu masa tu. Tak mungkin lah kot ribu masa tu. Lepas tu, banyak kali dah cuba himpun tapi komitmen, ada halangan menyebabkan duit tu duk guna. Jadi, mereka pun mohon kepada kita, jumlah besar bisnes akak ni, mana tahu bisnes ni besar, nanti boleh cepatkan abang ni untuk dapat lesen bawa trailer. Kita pun offer dia. Saya kata, abang, kalau betul abang memang nak
nak bawa trailer, ini je isu. Nak tak package kita tukar, kita bagi package untuk abang ambil lesen trailer. Jadi akak ni siap-siap tak payah berniaga dah. Kan. Ha. Shortcut lah. Syokkat dia kata, nak kita settle. Memang betul. Sebab suami tu memang seorang yang bertanggungjawab. Cuma berlaku halangan-halangan tertentu yang menyebabkan mereka rasa solution dia adalah, tak apa, bagi isteri berniaga sekejap, himpun duit, dapat duit tersebut, dapat lesen, lepas ni tak apa, wife boleh rehat balik dah. Suami boleh jalan kerja. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat yang kita ni nak kena observe senario. Bukan hanya bila mohon bantuan, ada keperluan kita bagi, tetapi kadang-kadang masalah itu boleh diselesaikan dengan cara yang berbeza dan memberi impak yang lebih besar. Apa dia, since kita duk tahu dah pasal cerita yang kita kata orang apa, pahala sedekah ni selain daripada pahala dan juga rezeki yang melimpah ruah tu, kita dah clear dah. Rasa ramai semua orang tahu dah daripada dia boleh berpecah kan. Tapi untuk konteks ustaz kali ni, ustaz memang buat bisnes ataupun vehicle tu memang dah put aside dah. Apa duit tu memang akan masuk. Dia bukan bagi kalau kita teringat, memang kena bagi. Wajib bagi. So soalan saya, apa mungkin ustaz ada satu dua cerita yang buat, mungkin ada orang business owner yang lain juga, dia boleh, orang kata apa, dia tergerak lagi. Sebab saya rasa semua orang lain, saya sendiri pun, kita bila ingat kita nak bagi, baru kita bagi. Tapi cara macam mana ustaz berfungsi adalah memang kita ada allocate dah. Duit kita mesti kena pergi ke situ. So mungkin ada satu dua cerita yang mengukuhkan lagi perjalanan ustaz tu. Dia ada ajaran sesat dalam ilmu-ilmu bisnes orang duk ajak. Orang duk kata apa? Orang duk ajak, dia kata, nak kaya sedekah lah. Dia duk ajak kan. Saya selalu duk bagi bahasa agak kasar lah. Saya kata, ingat Allah Ta'ala ni main makan rasuah lah. Cerita, ni bagi sedekah sebab nak dapat. Prinsip yang diajar oleh Al-Quran adalah, kalau sekiranya nak ditambah dengan kebaikan, kita kena bersyukur dengan nikmat yang kita dapat. Sebab kalau kita bertindak untuk buat kebaikan waktu kita susah, benda tu normal. Siapa pun dalam keadaan desperate, pergi semayang 5 waktu, doa, teriak-teriak, keluar air mata, waktu kita tengah susah, benda tu normal. Siapa pun manusia secara psikologinya, bila ditimpa dengan cabaran dan ujian, dia akan mendekatkan diri kepada Tuhan. It's normal. Tiba-tiba kita habaq kata, kalau you nak bagi bisnes ni berkembang, nak elak pada masalah, you bersedekah. Benda tu tak ajak pun orang buat. Tak ajak. Tiba-tiba dia jadikan itu sebagai prinsip agama yang kata, nak kaya sedekah. Yes, memang apa saja kita buat dengan kebaikan, Allah Ta'ala akan ganjarkan. That's true. Tetapi, yang nak menjadikan kenapa benda tersebut jadi genuine, real, dan Allah Ta'ala kasih dan suka, adalah kita menunjukkan kesyukuran. Kesyukuran ni benda yang lebih susah daripada untuk kita buat kebaikan ketika kita susah. Bila kita susah, kita buat kebaikan, normal. Sebab kita tengah susah. Kita tengah terdesak. Tetapi waktu kita senang untuk kita buat kebaikan, itu susah. Jadi, syukur itu adalah untuk kita menggunakan nikmat waktu kita tak perlu pun untuk buat benda tu. Waktu bisnes kita bagus, kita decide untuk sedekah. Waktu bisnes kita tengah grow, kita decide untuk bantu orang. Waktu bisnes kita makin tengah berkembang, benda tu kita buat. Dia jangan waktu bisnes susah, baru nak sedekah. Yang tu normal. Sebab itu Rasulullah sendiri pun, bila tengok, Sayyidina Aisyah tengok kata, engkau ni bukan seorang Nabi dan Rasul ke? Pasal apa yang semayang ni makin pulun? Rasulullah kata, salah ke aku nak jadi abdan syakura, untuk jadi hamba yang bersyukur? Prinsip yang diajar oleh hadis dan Al-Quran adalah bila kita berada dalam nikmat, kita kena dekat dengan Tuhan. Bukannya kita waktu kita susah baru kita nak dekat pada Tuhan. Walaupun tidak menjadi kesalahan dan memang itu dituntut. Sebab kalau susah pun tak ingat Tuhan, memang teruk sungguh lah. Tapi nak dapat nikmat yang melimpah ruah dan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu lebih berkembang, jangan lupa Tuhan waktu kita senang. Kalau saya boleh refresh balik hak cerita pasal bersedekah kita tu, yang haluan kiri yang ramai orang tersilap adalah depa intention depa tu terus nak pergi ke sana. Betul. Sebenarnya untuk zakat yang zakat untuk sedekah yang bertambah baik, bertambah banyak tu lah ramai daripada syukur tu. So orang silap fine line dekat situ lah rupanya. Bersyukur tu dia akan duduklah dalam senario keadaan waktu yang kita susah nak buat. Ialah kita tengah senang, kita tengah happy, tengah ada segala-galanya, tiba-tiba kita ambil satu beban yang kenapa kita nak kena bantu masyarakat, nak kena tolong kawan, nak kena concern tentang kesusahan orang lain. Benda tu momen yang susah. Dan itulah sudut pandang Tuhan kepada kita. Tiba-tiba kita makan cukup. Dalam keadaan makan cukup, hidup bahagia, kita boleh bersedih duk fikir pasal Gaza,
Kita boleh bersedih fikir pasal jiran kita ada makan tak makan, boleh susah hati, ada tak tim kita, staff kita yang tak cukup duit, adakah mereka yang ditimpa dengan ujian tertentu. Mesej tu nak masuk dalam hati dan perasaan susah. Dalam keadaan kita dipenuhi nikmat. Sebab manusia, kata-kata, yang penting aku tak ada masalah, orang lain mampu fikir mereka lah. Tapi dia akan jadi insaf bila dia bersusah sama. Kalau dia susah sama, aku bersusah makan, orang lain pun susah, nak sama-sama susah ni. Dia lebih dia lebih concern lah sebab sama-sama susah. Tapi yang susah untuk kita ajak ni syukur. Sebab itu bila syukur tu dia mempunyai kedudukan yang agak besar di sisi Allah Ta'ala. In the perspective on the business dengan social impact nampak besar. Akan jadi sangat besar. Boleh imagine tak dengan bilangan usahawan yang ada, tak kira lah SME ke, IKS ke, ataupun usahawan besar, yang kalau setiap individu yang mempunyai kemampuan membina keputusan, yang mereka ini berada dalam satu mood yang aku ni nak menjadi hamba bersyukur mengikut kerangka yang aku ada. Tak apa. Engkau bisnes size sebulan 10,000 sebulan pun tak apa, 100,000 pun tak apa, 1 juta pun tak apa, 10 juta pun tak apa. Tetapi mereka tahu, walaupun size mereka itu sebesar itu, tetapi kebaikan dan kesyukuran yang mereka boleh tunjukkan sesuai dengan kedudukan mereka. Kalau itu dilakukan, cuba kita times bilangan usahawan yang ada dan kesan kepada sosial dan apa yang akan bagi perubahan kepada orang ramai. Apa dia bila cerita saya sebelum jumpa ustaz hari ni, saya dah duk terbalik Facebook kan. Ada dalam satu posting tu saya tersampak rasanya apa Datuk Mazlina kot. Apa Mazlina? Ada duk buat lawak dengan ustaz dekat komen lah. Mami Ayam. Apa Mami Ayam, apa kami kira office dia, rumah dia memang dekat dengan saya lah. Memang duduk Semampat sekali. Kita tahu Datuk Mazlina dia buat rumah makan percuma tu bukan day one dia buat bisnes dia. Betul. Bila sekarang ni apa dia guna dengan untuk tax apa semua untuk bagi ke arah sana lah. Betul. So soalan saya, day one masa Olive House 2011, adakah pillar yang kita buat yang 3 semua ni dia bermula daripada situ ke? Waktu kita dah orang kata apa, struktur bisnes kita dah okey, baru kita aggressively pergi ke sana. Okey. Dia bila kita mula ke apa-apa, kita hanya perlu kepada basic foundation. Sebagai contoh lah, kita kata basic foundation, kita berniaga ni nak bantu orang lain. Walau kita dah ada falsafah tu dah cukup. Kita letak bearing dah. Bearing dia maksudnya, kalau sebagai contoh lah pengalaman, ini saya share sikit lah. Kalau kenal kot Datuk Nik Hasudin kan. Datuk Nik Hasudin, masa tu ni kira next guest nanti. Datuk Nik Hasudin ni Lani ni lah dia buat kepada Bank Islam dan juga dia pun Suruhanjaya Security. Waktu tu saya jumpa dengan dia. Saya kata, Datuk Nik, saya ni ada satu masalah. Bila saya berniaga dulu, saya rasa saya nak ambil sebahagian daripada pendapatan syarikat untuk saya bantu orang ramai. Rupa-rupanya bila saya masuk berniaga ni, banyak regulation. Sagi syarat duit nak keluar, duit nak masuk. Yang ni tak boleh. Sagi salah bayaran ni tak boleh, bayaran ni tak boleh. Mereka dah buat payah. Buat payah. Lepas tu jadi buat payah ni, saya kata, Datuk Nik, payah-payah macam ni, saya dengar cara orang lain nasihat dah. Dia kata, tipu cukai . Dia dengar-dengar. Tak boleh. Dia dah tak ambil urus dia. Dia kata, Ustaz dapat nasihat salah ni. Dapat nasihat salah. Dia kata, nak berniaga untuk buat kebaikan, banyak jalan. Dan sebenarnya permulaan kenapa saya menubuhkan yayasan adalah nasihat daripada Datuk Nik Hasudin. Kena betul orang yang memang good governance. Jadi dia nak abang kata, semua cita-cita kebaikan yang nak buat tu sebenarnya boleh. Cuma belajar menggunakan prosedur, teknik, cara, jalan, undang-undang yang dibenarkan untuk mengagendakan apa yang kita nak. Waktu tu baru kita pulun belajar, study, kaji, sambung master. Hanya untuk nak memastikan kejayaan dan juga kebaikan yang kita buat berdiri atas undang-undang yang betul, tidak langgar undang-undang dan memberi impak kepada individu yang ada. Sampailah sekarang Yayasan Jara Afiat ni bukan sekadar kita buat kita saja. Sekarang kita dah masuk tahun kedua, dana daripada Bank Islam di bawah Sadaqah House bagi kepada kita, kali pertama 200,000, kali kedua ni pun 200,000, hanya untuk make sure sampaikan kepada pihak-pihak yang kita pilih sebagai mereka yang layak untuk keluarkan mereka daripada kemiskinan dan jadi usahawan yang berjaya. Sebab agenda tu align dengan Bank Islam. Bank Islam kata, kalau nak bagi bantuan, kalau muka tu 10 tahun, tiap-tiap tahun minta bantuan, tu tak berjaya. Tu tanda dia kita belah dia. Ni tak, kita nak bagi bantuan, lepas ni
hang tak payah minta bantuan dah. Maksudnya hang boleh grow business. Hang pula jadi pembayar cukai. Hang pula jadi pengeluar zakat. That's the principle. Rupanya align dengan Bank Islam. Menyebabkan Bank Islam kata, lah ni macam ni. Kami bagi dana tambah. Yayasan Jariah Afiat, teruskan ajian tersebut dan kita dah masuk tahun yang kedua. Dan mereka yang berjaya, yang berniaga cantik dah sampai tahap dah berjaya dapat kredit rating daripada Bank Islam yang menunjukkan kata qualified untuk dapat pinjaman-pinjaman yang lebih tinggi. Disebabkan sukses kepada bisnes tersebut dan mereka dah boleh keluar daripada program kita yang mereka dah boleh berdikari. Pada saya itulah satisfaction kepada sebuah perniagaan. Kerana setengah orang dia seronok pada sudut jadi wakil rakyat ni, duk serah duit, tunjuk cek, ni aku ni terima bantuan, lepas tu tiap-tiap hari orang duk main minta tu, dia rasa seronok orang minta. Sebenarnya kita patut bina keseronokan adalah orang yang tak main minta dah, tetapi kita jadi pencetus kepada kebaikan. Sebab hadis ajar kita, man sanna sunnatan, siapa yang menjadi katalis kepada kebaikan, kemudian ia berterusan, maka pada syarak pahala itu akan berterusan sampai bila-bila. Dalam kepala saya dah terjawab dah lah, make sense. Apa Jamali dengan Ustaz boleh duduk berkawan lah. Sebab hampa memang betul lah. Hampa memang berkongsi benda yang sama lah. Dan saya rasa benda yang sama juga buat kenapa kami pair projek Patriot dengan yang kami duk buat sekarang lah. Mungkin saya nak pergi ke bisnes sikit. Masa Ustaz nak pergi untuk MIT Sloan untuk IC punya business school, yang tu Tan Sri Zeti Aziz yang buat kan. Kita duk tahu bila kita nak go for untuk yang business MBA apa semua ni, jumhur kebanyakan orang selalu duk kata kita pi antara sama ada kita pi untuk nak cari network saja. Sebab tu kebanyakan mereka buat sampai ke UK. Kadang-kadang ada orang yang buat kat UM ni, ada orang tanya macam, kalau atas basis untuk anak mengaji bisnes ni bukan dia, tapi tu untuk network. Soalan saya, Ustaz untuk pergi ke SM Business School tu atas kapasiti yang mana satu? Kau yang tu bukan dia pun. Masa saya buat keputusan untuk utama master tu adalah bila kita merasakan bahawa kita ni dah tak ada benda baru yang kita tak boleh nak belajar. Maksudnya semua dah mahir, semua dah tahu, tapi kita tahu ada knowledge yang kita tak tahu lagi. Menyebabkan kita ada banyak benda yang kita tak tahu, tapi kita tak tahu benda apa yang kita tak tahu. Yang tu challenge tu. Kadang bila tu dia macam inception sikit. Sebab lagi satu pula, bila contohlah bila kita duduk dalam mana-mana mesyuarat, we are the best person in the meeting, itu bahaya. Tu bahaya. Yang tu sangat bahaya sebab kita tahu semua, sedangkan kita tahu semua tu dalam kepompong kita. Ruang lingkup tu ya. Itu. Sedangkan ada banyak lagi ruang. Menyebabkan waktu tu saya tanya 2-3 orang, tak mana ni saya boleh dapat satu exploration knowledge yang sepatutnya saya tahu, tapi benda tu saya tak tahu. Mungkin disebabkan latar belakang agama saya tak duduk dalam network macam tu. Akhirnya dinasihatkan, you go for MBA. MBA tu you akan belajar lah benda-benda yang you tak pernah belajar. Waktu tu saya ingat lagi, pada waktu tu antara yang saya pilih waktu tu adalah Nottingham. Saya nak masuk Nottingham. Akhirnya sampailah ada seorang sebut, dia kata, Ustaz, yang ni agak ke UK British punya style. Bukan kebaratan. British ni maksudnya dia ada cara pola berfikir atau belajar yang berbeza dengan US. US dengan UK ni lain sikit. UK ni dia lebih pada hafal sikit. US ni more thinking. Dia lebih dia tak ada betul salah lah. Maksudnya how you berfikir. Akhirnya dia orang kata kalau you go for MIT Sloan ni, dan yang dia jadi lagi interesting tu pula, walaupun saya kenal Harvard, saya kenal Stanford whatsoever, saya tak tahu MIT. Yang tu nak jadi menariknya cerita. Saya pun, MIT ni apa dia? Pelik. 3 huruf je. Orang lihat Harvard, Stanford, Yale. Nama-nama tu saya tahu. Kuasa Allah Ta'ala jadikan saya tak kenal MIT. Saya tak kenal. Betul-betul saya tak kenal. Bila tak kenal, tak apalah. Dia orang bila tanya advice, sampai saya tanya, ni saya pun tak tahu nak buat comparison, go for MIT ataupun saya nak pergi ke Nottingham. Dia orang kata, Ustaz, you tak payah compare lah for MIT. Akhirnya, okey, saya buat keputusan. Buat keputusan tu tak mesti saya diterima. Sebab waktu tu kita pergi interview, kita pergi dengar pam bercakap lah apa semua, ambil kelas bahasa Inggeris lah apa semua tu. Tengok diterima masuk. Bila diterima masuk, saya ingat lagi first day bila saya masuk tu, saya ada satu perasaan, saya rasa macam administration tu buat kesilapan. Sebab baru masuk Ustaz? Saya rasa, tak kenal aku ni. Aku tengok dunia yang sangat berbeza, manusia yang sangat berbeza, segala-galanya berbeza.
Contoh Ustaz bagi satu yang striking sangat beza tu. Yang beza tu individu ni semua engineer, semua latar belakang daripada universiti-universiti yang berkaliber, kemudian berpengalaman, engineer yang dah kerja 20 tahun, 15 tahun, tiba-tiba seorang ustaz. Azhar. Seorang. Ingat lagi masa pergi ke pejabat pendaftaran tu, saya ingat saya punya ni nama Juliana, perempuan Mak Saleh lah. Bagi sijil Azhar ni, macam geran tanah tulis Arab. Dia pegang, dia tak tahu atas bawah belakang, dia tak tahu. Dia tak boleh baca. Lepas tu dia terpaksa bawa benda tu, dia pergi ke geng Melayu hak ada dekat situ, dia ni nak buat macam mana ni. Kontra-kontra pergi suruh minta dia translate balik. That's the first impression yang saya kata, saat aku duduk dunia mana ni. Betul kan ni. Dan bila duduk dalam kelas, first class, maksudnya onboarding program lah, maksudnya dia panggil apa? Orientation lah. Orientation. Bila diorang bercakap, oh kata tang boleh takap tu tak apa. Tang hampa silap kot, ataupun borang tersilap ke, ataupun masuk orang lain, ataupun aku ni sepatutnya tak diterima masuk dengan level yang sangat tinggi. Dia ni Asia 15 tahun, jadi senior manager, dia ni kerja Germany company, ni semua top-top ni. Kita seorang-seorang ustaz SME company yang cerita orang putih pun boleh belajar berapa hari. Lepas tu dengan nak masuk dengan grup yang memang yang top-top, company Sapura ni, semua besar-besar ni. Ustaz navigate macam mana? Berapa tahun? Program tu 2 tahun. 2 tahun macam mana Ustaz navigate ni? Jadi waktu tu yang kita tahu, kita nak kena go through lah. Kalau sekiranya kita nak dapat benda yang kita nak dapat. Dan antara momen yang saya ingat yang why saya rasa decision untuk ambil MIT ataupun SB tu tepat, ada satu profesor kami mengajar akaun. Waktu tu mengajar akaun, dia Yahudi lah. Dia mengajar akaun. Bila mengajar akaun ni kita, okey, bayang ni nak kena struggle study awal, nak belajar, nak tahu benda apa ni. Kita teruk lah nak banding dengan kawan-kawan lain. Tambah dalam kelas saya tu pula adalah one of the CFO subsidiary Sapura. Maksudnya dia tu CFO. Memang terror lah. Makanan dia lah. Hak kita ni, aku baru nak tahu akaun tu apa, menyebabkan saya terpaksa bagi masa lebih lah untuk saya nak study balik apa semua. Tetapi dia orang ni sangat kooperatif lah. Tak apa, Aidil nak tolong, Ustaz Aidil nak tolong apa-apa study, dia akan support. Sampailah satu benda, momen yang saya rasa is very interesting. Waktu tu bila kami dekat nak exam. Bila nak exam, Prof bersebut. Prof kata, my class is very simple lah. Dia seolah-olah dia kata, dia rumuskan, dia kata, as long pengiraan jalan kira itu betul, engkau akan dapat markah walaupun jawapan salah. Okay. Jadi kita kata, pelik ni. Pelik. Jalan kira betul, tapi jawapan salah, still dapat markah. Kita patut jawapan dah salah. Salah lah. Akhirnya adalah student argue. Kata, Profesor, macam mana you boleh sebut kata jalan kira betul, cara jalan kira betul, tapi jawapan salah, you bagi markah? Jadi Profesor kata, you nanti duduk dalam bisnes ataupun dalam reality kehidupan you akan berhadapan dengan kesalahan-kesalahan dalam membuat keputusan yang sangat banyak. Decision making salah. Jahannam, rugi company, syarikat, apa semua. Tetapi you kena tahu, as long you tahu bagaimana proses keputusan itu dibuat, you akan belajar something dan you boleh moving forward di masa hadapan. Benda tu bagi impact lah pada saya. Saya kata, ini rupanya thought process. Cara berfikir yang diajar. Yang mengatakan, as long you tahu apa tindakan you buat, walaupun itu salah, kita tahu, yang rupanya aku fikir macam ni, aku buat keputusan ni, salah. Aku pergi yang kedua. Aku pergi yang ketiga. Dan aku boleh ada beberapa proses-proses yang lain untuk aku membuat keputusan. Dan Profesor kata, dalam kehidupan kau pun kau akan berhadapan dengan banyak kesilapan. Tetapi as long you tahu bagaimana kesalahan itu dibuat dan apa proses yang berlaku, you boleh improve. Dan itu mesej yang nak disampaikan dalam kelas accounting. Bukannya cerita duk kalut, mana debit, mana kredit, mana ni, tajuk nak mengapai. Dia bukan mengajar menjadi penghafal. Dia menjadi seorang thinker untuk faham konsep, faham benda apa yang kau buat, bagaimana untuk mengeluarkan keputusan. Tang situ yang saya kata, now I know. Berbaloi di sini. Dia bukannya cerita tentang belajar ilmu accounting tu. Belajar ilmu accounting, kau boleh belajar kat mana-mana. Tetapi thought process, cara berfikir untuk menjadi leaders. Sebab itu dalam program tu dia kata, bila dia orang buat keputusan, ingat masa orientation tu di hujung majlis tu dia kata, Profesor ingat Prof Loredana tu, masa tu dia kata dia ni orang Romania. Profesor pun main daripada rata dunia.
Profesor ni kata, dia kata aku yakin dalam kelas ni ramai yang rasa dia tak qualified untuk berada kat sini. Tapi yakin dan percayalah, selection yang kami buat ni atas faktor-faktor yang kami tahu kenapa ia dibuat. Jadi antara benda-benda tersebut, dia kata kami mendapati bahawa perkembangan dunia yang berlaku pada waktu ini akan memperlihatkan bahawa ekonomi dunia akan berlaku di sebelah Asia. Sebab itu MIT Sloan buat keputusan untuk kerjasama dengan Bank Negara untuk buka dekat Malaysia sebagai center untuk Asia. Dan mereka tahu bahawa next ekonomi bukan dekat Amerika, bukan dekat Eropah, tetapi adalah Asia. Dan kami mengambil inisiatif untuk mempersiapkan future leaders di masa hadapan. Sebab itulah MIT datang ke sini untuk kongsi knowledge dan pengetahuan berkaitan dengan apa yang boleh mempersiapkan seorang leaders. Sebab tu selalu saya sebut kepada mana-mana usahawan, kalau kata, Ustaz, saya nak sambung belajar lah. Saya kata kalau ada duit, pergi luar negara. Bukan kata nak abang kata Universiti Patan ni tak okey, bukan. Experience tu. Jumpa orang yang berbeza cara fikir, berbeza cara faham, yang bila jumpa kita, yang kita duk rasa macam dia ni bukan Islam, kita Islam, susah. Rupanya dia ni berusaha untuk nak faham kita. Bahkan macam saya, masa duduk dekat Boston, bilik kami tu, mereka panggil geng surau. Isu dia bukan geng surau sebab Islam. Sebab teman bilik saya tu, dia ni Kristian. Jadi dia setiap hari Ahad, dia pergi gereja. Saya subuh pergi masjid. Jadi dia kata geng surau lah. Dua-dua ni pergi surau masing-masing. Dia pecok gitu. Jadi kami boleh duduk dan kita boleh nampak bagaimana intelektual orang macam tu, dia cuba nak raih ke agama Islam, dia faham. Sehingga pengalaman saya ingat masa saya di Boston waktu tu, ada berlaku satu momen yang jadual dah keluar untuk kelas. Biasalah jadual keluar. Bila jadual keluar, saya tengok satu jadual tu, rupanya ada satu kelas hari Jumaat. Masjid dengan kuliah, kalau jalan kaki tu dalam 40 minit lah, agak panjang, agak jauh. Sebab masjid agak jauh. Dan saya tengok-tengok, saya kata kalau saya pergi masjid, memang kelas saya akan masuk lewat lah. Saya tak ada pilihan. Akhirnya saya pergi jumpa dengan kami punya, dia panggil tutor lah. Untuk maklum, saya kata, boleh tak kelas hari Jumaat ni saya masuk lewat sikit. Saya request. Saya kata saya nak minta masuk lewat sikit sebab saya tak boleh datang on time. Jadi dia pun terkejut. Dia kata Aidil, you ada problem apa yang tak boleh datang kelas ni? Saya pun explain. Saya kata saya kena pergi masjid. Lepas sebut macam tu, dia muka tunduk. Saya kata, pas diam. Dia minta maaf. Dia kata, minta maaf betul-betul. Dia kata, dia terlupa kata you Muslim dan dia buat jadual tu, dia tak consider tajuk tu. Akhirnya, apa yang berlaku, disebabkan saya seorang, dia rombak jadual hari Jumaat. Dia adjust lewat 2 jam dan profesor pun kena follow. Profesor kena ruang bagi untuk, bila jadi macam tu, kita jam. Malu-alu. Kelas memang kena main. Kena main pancul lah. Tapi tang situ bagi pengalaman kita untuk berinteraksi. Walaupun orang bukan Islam macam mana ke apa ke, grup-grup intelektual macam mana, individu ni macam mana, menjadikan kita confident, faham, understand, diplomasi. Pengalaman ni penting. Kalau kita berniaga dalam dunia kita bermasyarakat, untuk kita tengok rencam manusia ni yang berada kasta yang pelbagai dan taraf yang bermacam-macam. Tapi kalau kita duduk dalam kerangka kita akan ukok lah. Kita duduk ukok macam perangai makcik kita, abang kita, adik kita, sepupu kita, dekat tu je lah. Menyebabkan kita tak melihat ke perspektif yang lebih besar. Saya ada satu soalan lah ya, sebab saya dah rompak masa Ustaz banyak kat ni. Okay. Yang ni soalan yang sama dah, sebab Ustaz baik dengan Jamali, saya pun baik dengan Jamali. Saya pun perhabis soalan masa podcast dia tu dengan satu soalan lah. Soalan yang sama untuk Ustaz adalah, kalau Ustaz berpeluang untuk bagi satu buku ke semua orang. Buku? Satu buku ya. Buku tu apa? Buku apa? Dan sebab apa Ustaz nak bagi kat semua orang buku tu lah. Kalau dalam perbincangan kita sekarang ni, kan buku Simon Sinek ada satu kan, start dengan Y kan. Saya rasa antara benda-benda yang kita selalu hari ni, kita banyak mencari knowledge dan pengetahuan tentang skill, kemahiran. Benda-benda tu ya kita akan belajar. Penting belajar. Tetapi bagaimana membina satu purpose dalam hidup tu, saya rasa benda tu agak kurang pada sebahagian orang. Sebab itu bila ada purpose, dia akan melampaui daripada kepentingan peribadi dan dia akan boleh memberi impact yang lebih besar. Jadi sebab itu, buku Simon Sinek yang ada tersebut,
dia membawa kepada perkara tersebut. Sebab mungkinlah bila saya membaca buku tu kan, saya duk rasa kata, selalunya bila bercakap tentang purpose ni, kita duk rasa macam agama yang ajak. Tetapi sebenarnya as human, sebenarnya manusia itu sebenarnya dia akan membawa kepada jalan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala memang ajak manusia ni bukan tak boleh hidup atas diri sendiri, hang kena hidup untuk memerlukan orang lain, bermaksud memang purpose tu perlu untuk berkhidmat kepada orang lain. Dan secara tidak langsung rupanya, tak kira lah siapa pun, walaupun tanpa agama, kita tetap akan berjalan kepada lorong yang sama. Jadi buku tu walaupun dia tidak ada ayat Quran, walaupun tidak ada hadis, tetapi dia mengajak semua orang kata, hang bukan pasal diri hang saja. Hang kena ada matlamat yang lebih besar. Bukan hanya semata-mata seronok dapat 1 juta yang pertama, dapat gaji besar, dapat income mewah, dapat rumah. Tak. Dia kena ada purpose. Sebab itu dia kata bercakap start dengan why. Jadi kalau tanya saya rasa buku tu adalah satu buku yang baiklah untuk menyusun kerangka kita agar kita ini mempunyai bintang utara yang cantik. Yang selepas tu kalau buat apa pun, jadi pemain bola pun pemain bola yang ada purpose. Kalau jadi peniaga pun peniaga yang ada purpose. Jadi student pun student yang ada purpose. Jadi apa sahaja dia akan membawa kebaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah. Thank you so much, Ustaz. Saya rasa closure yang sangat cantik dengan apa dia yang Ustaz strive for, dan di hujung buku yang conclude dengan sangat elok. Kita rompak masa banyak sekali.